Kita pergi mana ni, Fik? Pergi tengok MotoGP. Kat mana? Dekat Sepang. Fik, janganlah tunjuk. Tutup muka, Fik. Tunjuk muka anda. Muka. Jom, Fik. Okey, jom. Letak tangan Fik kat kamera. Okay guys, kita dah sampai salah satu event wajib bagi seorang ikuan Afiq. Kita dekat Sepang International Circuit. Hari ni hari Jumaat. So kita akan tengok siapa yang akan lepas masuk dalam free practice. Topik bahagia. Alright, kita dah sampai dekat track. Okay, nampak ni. Sekarang ni diorang tengah prepare untuk MotoGP for the big boys lah. Moto2 tadi kita tak sempat nak rakam, geng. Hey. Session dia macam pause sekejap sebab hujan, nampak tak? Kalau bendera macam ni dia putih, lepas tu ada pangkal merah, maknanya hujan. Alex, come on. Hujan pun dah berhenti. Hujan dah berhenti, jadi kita dah sambung session kita. Orang dah keluar. Let's go. Let's go, Petro. Tak semua buah manis rasanya. Okay, kita dah kembali dekat Sepang untuk hari Sabtu, hari kedua. Dan saya ditemani oleh teammate saya. Ingatlah sakit itu penghapus dosa. Update. Sekarang kita tengah tunggu untuk start Moto2 punya qualifying. Lepas tu kita akan race sprint. Untuk info, Hakim Danish dapat nombor 14-15 macam tu untuk dia start esok. So it's a good start lah untuk dia. Dia pun dah sign kontrak kan. Cik kan? Kita nak tunggu lagi 20 negara kita. Yes. What do you feel? What do you feel? I feel good. Okay, sprint kita dah nak start. Diorang dah start keluar dah. Tapi diorang tak ada di sini lagi. Dekat situ diorang dah ready dah. Pagi. Kita dah sampai dekat kita punya rest day. Budak. Hola. Right, kita sekarang dah dekat track untuk itu ada nampak deman di tombol nomor 3. Bang, terbalik bang. Alright, so kita dah settle MotoGP untuk tahun ni, untuk Malaysia GP. Alex Marquez menang, so happy lah sebab semalam dia pakai baju dia kan. Dan itu je pengalaman tahun ni.
so-so lah. Boleh cakap tahun lepas better juga. So terima kasih kepada yang dah tengok vlog ni. Terima kasih juga kepada anda-anda yang dah subscribe channel yang ada. Dan kita jumpa kat video next lah. Bye bye.